Kedai meme comel. Kita wasa budak sekolah ni meme suka kedai ni sesau. Hari ni kita nak review sebuah kedai makan bersama dengan influ baru sesau. Mari kita tengoklah macam mananya. Assalamualaikum sesai. Hari ni Asal kita duduk di mana? Kita duduk Krung Pinang. Krung Pinang dah. Mula-mula tahu lu atau ni cang nama tak ingat Tak ingat dah. Dah jadi hari ni kita nak review satu kedai Asal. Hak ni kedai acan kita lah ya. Kalau kata acan duk ngaji kuliah mahal lah Asal. Lepas tu cik nak review nama kedai ke sih? Dia kedai nama sini. Kedai ni retina ya atau rumah acan you buka kedai lah ni. Acan kita lah dah. Kedai bingsu. FC. FC. Jadi. Jumpa. Kaya Abang Sina. Abang Sina siap. Kang Roni Abang Sina memang ada tubik. Ada kisah tubik dah. Ini FC lemon ni. Oh, masih. Kalau ni acan, mau kuliah acan dengan di kuliah. Oh, kan. Baik saya acan. Saya acan. Mari dah sana. Jadi kedai ni nama kau apa sih? Siap nak jual. N3 bingsu and Disa. Tahu tak kena tahu. Jadi dah tu tak ada peti mana. Tapi nak ke pikat je duk mana cik ni? Pikat je ni. Kalau kita mari sebelah lah apa panggil batas jalan lah. Yo jalan Krupine. Jalan Krupine. Lepas tu situ Pototo tu. Pototo Krupine. Saya nampak tu. Jadi duk kawasan ni lah sesat tu. Duk kawasan ni kalau saya nampak sini ayat tu Wii Molek tu. Tu tengok dek tu. Ni. Yak musik kan. Wii Molek ni ada U-turn. Dekat U-turn lalu dah. Lepas tu dia masuk dalam je. Dia jual nama tu masuk dalam. Cik awak Ye. Kita siapa kali remo ke? Oh tu ya. Kalau ni kata apa ni suasana dalam kedai dia. Sana. Gini lah. Tengok ni. Itu lokal awal tengok kata dah. Dia ada jual bingsu, air kering, lepas tu french fry. Mari lah. Saat ni kata nak buat mari. Mari lah nak cik. Kat sini kini review dah. Cik lihat tu lah. Ingat bahagian ni. Ni ada kata jual anak ngaya dah. Kita nak gapo ni. Dengan ais kering. Dah ada dengan tepung-tepung, ada piawak dah lele kanak-kanak ni. Suka sini ni. Bubuk sini ni. Bubuk lah. Ais krim ni sedap sungguh kita terah dah ni. Sedap belaka. Banyak menu dah, menu. Lagi. Ni kita mari ni kedai ada buka lagi. Tak buka tak. Kita mari makan dah. Dia bisik lah. Kita ni buat bisik sebab kita luksik dia anak murid. Anak murid dia ada kau bisik istimewa saya. Lepas tu selesai mana nak makan atau menu dia ada banyak lagi pada suasana dalam kedai dia pun ada check in boleh. Nak check in nak ukur amal. Tapi tak boleh main gawe dia kata. Nak mari dengan bini isteri tak apa. Suami isteri tak apa dia kata. Nak main gawe tak boleh. Pergi dia. Lepas tu ada apa sih ada ni. Jadi ni lah menu ni. Ni kata mak. Kalau ni kita duk makan dah ni asal lah. Kalau ni makan free pula kita sebab kita nak murid dia. Ni. Ni menu dia. Ni menu. Menu. Tengok Tengok. Ada apa dia? Menu ni. Ada apa dia? Lu kalau nak semua puasa tak cukup duit lebih ni. Tak cukup lah. Duit tak banyak teh. Yang ni semua memang jadi ni. Selak hajo lu. Selak dah ni. Menu selak. Steak dah ni. Boko ni sedap ni. Boko. Burger. Orang boko. Ini nasi dah. Memang jadi ni. Menu kabut dah yam. Yam buat ada juga. Masya-Allah sungguh. Ada juga. Ni tengok akrab makan dah ni. Mari treat family boleh makan dah. Boleh makan dah. Nak makan ke apa. Jadi sekali lagi si kedai tu nama apa? Kedai nama apa? Macam pula macam pula. N3 bingsu and nama telefon dah. Saya tanya boleh nama telefon. Bisu pengang panggil nama Retino with derah kata. Jelas lah. Leklang tu banding kecil dengar. Lek rumah tagi aku sakit kepala. Aduh. Nama asal entry bingsu and dessert. Mama tu lah tahu. Jadi kedai je sesarai ni. Dia katalah duduk sana supaya ni lah. Kawasan Krupine. Krupine ni depan dulu Pototo Krupine. Salah jadi kawasan ni lah sana. Saya mana duduk kawasan ni tu nak mari makan relax makan apa ni pongkai sebab-sebab sana. Boleh kita mari di kedai. Kalau ni kedai acan kita sana. Acan kita ni sebagai murid sana buat review video sana. Jadi sekadar ni si katuk mana katuk nak prayuk date si. Apa ni kampuang sikit
Kamplong je. Katuk tutup video kita ni dengan kamplong. Ikut tak nak? Hati lu. Baru ni banyak ingat tak kena apa kena retina ni ingat kena tinta ni banyak pelajar dek-dek cik ni. Lama-lama dah. Lupa biar saya hadir. Gini lah yang lupa biar taubat biar. Jadi sekadar ni saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Okey.